Pernahkah anda rasa seperti anda sedang bergerak dalam bulatan yang sama, mengulangi corak yang sama dalam perhubungan, kerjaya atau kesihatan anda, tidak kira betapa kuat anda mencuba untuk berubah? Anda membaca buku, anda menghadiri seminar, anda bermeditasi, tetapi ada sesuatu yang rasa tersekat. Satu kesedihan atau kemarahan yang tidak dapat dijelaskan yang sentiasa ada di bawah permukaan. Perasaan ini, perasaan tidak cukup baik, rasa takut ditinggalkan, atau keperluan untuk sentiasa membuktikan nilai diri, bukanlah datang dari diri anda yang sekarang. Ia adalah gema, satu frekuensi dari masa lalu. Ia adalah suara kanak-kanak dalam diri anda, versi anda yang lebih muda, yang masih terperangkap dalam kesakitan, kekeliruan atau ketakutan. Masyarakat mengajar kita untuk melupakan masa lalu, untuk menjadi kuat dan teruskan hidup. Kita diberitahu untuk mengatasi trauma kita, untuk menafikan bahagian diri kita yang lemah dan terluka. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa jalan menuju kebebasan sejati bukanlah dengan menafikan atau melupakan, tetapi dengan berpaling dan berhadapan dengannya? Bagaimana jika kunci untuk mengubah realiti semasa anda secara radikal terletak pada satu perbualan, satu dialog penuh kasih dengan bahagian diri anda yang paling terdedah ini? Ini bukan sekadar psikologi, ini adalah fizik kuantum dalam tindakan. Ini adalah tentang mengubah frekuensi asas kewujudan anda. Penyelesaiannya bukanlah untuk membungkam atau membuang kanak-kanak dalam diri anda. Penyelesaiannya adalah integrasi. Integrasi bermaksud membawa bahagian yang hilang itu kembali ke dalam keseluruhan diri anda, bukan sebagai parut yang perlu disembunyikan, tetapi sebagai sumber kekuatan dan kebijaksanaan. Fikirkan tentang diri anda sebagai satu medan tenaga, bergetar pada frekuensi tertentu. Setiap pemikiran, setiap emosi, setiap kepercayaan yang anda pegang menyumbang kepada getaran ini. Luka dari masa kanak-kanak seperti perasaan diabaikan atau tidak disayangi bergetar pada frekuensi yang sangat rendah, frekuensi ketakutan, kesedihan dan kekurangan. Selagi frekuensi ini aktif dalam medan tenaga anda akan terus menarik pengalaman, orang dan situasi yang sepadan dengannya. Ini adalah hukum getaran. Anda tidak menarik apa yang anda mahu. Anda menarik apa yang anda adalah dari segi getaran. Apabila anda secara sedar memilih untuk berhubung dengan kanak-kanak dalaman anda, dengan cinta, pemahaman dan penerimaan, anda melakukan sesuatu yang sangat mendalam. Anda memperkenalkan frekuensi yang lebih tinggi, frekuensi kasih sayang tanpa syarat, ke dalam medan tenaga anda. Ini bukan sekadar pemikiran positif. Ia adalah satu tindakan energetik yang sengaja. Anda sebagai kesedaran semasa bertindak sebagai penala, membawa frekuensi yang lebih tinggi untuk beresonansi dengan frekuensi yang lebih rendah. Dalam fizik ini dipanggil resonance. Apabila dua frekuensi bertemu, yang lebih kuat akan mempengaruhi yang lebih lemah. Dalam kes ini, kasih sayang anda yang matang dan sedar mula mengubah dan menaikkan getaran kesakitan lama itu, menyepadukannya kembali menjadi keharmonian. Ramai di antara kita percaya bahawa kita dikawal oleh pemikiran sedar kita, oleh kemahuan dan disiplin kita. Tetapi sains neuro memberitahu kita sebaliknya. 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi harian kita dikendalikan oleh minda bawah sedar. Dan minda bawah sedar ini telah diprogramkan terutamanya antara usia 0 hingga 7 tahun. Pada masa itu, otak kita berada dalam keadaan gelombang theta, keadaan hipnosis yang menyerap segala-galanya dari persekitaran kita tanpa tapisan. Setiap perkataan, setiap pengalaman, setiap emosi yang kita saksikan atau alami, terutamanya yang berulang,
atau bercas emosi tinggi menjadi sebahagian daripada program kita. Jadi jika anda dibesarkan dalam persekitaran di mana anda rasa tidak selamat, tidak didengari atau perlu berjuang untuk mendapatkan perhatian, program bawah sedar anda mungkin berbunyi seperti, saya tidak selamat, suara saya tidak penting, saya perlu sentiasa berjuang. Kanak-kanak dalaman yang terluka ini bukanlah satu konsep metafora. Ia adalah satu set laluan saraf dan memori emosi yang sangat nyata yang tersimpan dalam sistem anda. Apabila anda cuba mencipta realiti baru dengan pemikiran sedar sahaja, iaitu hanya 5% dari kuasa minda anda sedang berlawan dengan 95% program yang berjalan secara automatik. Inilah sebabnya mengapa perubahan sering terasa begitu sukar. Anda tidak boleh menyelesaikan masalah pada tahap pemikiran jika ia berakar pada tahap emosi dan energetik. Anda perlu turun ke bilik enjin minda, bawah sedar dan menulis semula kod sumbernya. Maka, bagaimana kita memulakan proses penulisan semula kod ini? Ia bermula dengan langkah-langkah praktikal yang berakar pada prinsip kuantum. Pertama, anda perlu berhenti melarikan diri. Apabila anda merasakan gelombang kemarahan, kebimbangan atau kesedihan yang kuat, jangan terus mengalih perhatian anda dengan telefon, makanan atau kerja. Berhenti seketika. Letakkan tangan di hati anda dan bernafas. Akui perasaan itu tanpa menghakimi. Ini adalah langkah pertama dalam menerapkan kesan pemerhati dari fizik kuantum. Dalam eksperimen celah ganda yang terkenal, zarah-zarah subatom berkelakuan berbeza sama ada ia diperhatikan atau tidak. Apabila tidak diperhatikan, ia wujud sebagai gelombang kebarangkalian yang tidak terbatas. Apabila diperhatikan, ia runtuh menjadi satu realiti yang pasti. Tenaga emosi terperangkap anda adalah seperti gelombang kebarangkalian ini. Selagi anda tidak mengendahkannya, ia terus mencipta pelbagai realiti yang tidak diingini dalam hidup anda. Dengan hanya memerhatikannya secara sedar dan tanpa penghakiman, anda mula mengubah keadaannya. Langkah kedua ialah memulakan dialog. Tanya soalan kepada perasaan itu atau lebih tepat lagi kepada versi diri anda yang lebih muda yang memegang perasaan itu. Anda boleh bertanya, apa yang kamu perlukan dari saya sekarang? Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu ingin saya tahu? Dengarkan jawapannya. Ia mungkin datang sebagai satu perkataan, satu imej ataupun satu perasaan. Jawapannya mungkin, saya takut keseorangan atau saya marah kerana tiada siapa yang mempertahankan saya. Langkah ketiga dan yang paling penting adalah untuk memberikan apa yang diperlukan oleh kanak-kanak itu dari diri anda yang sekarang. Jika ia takut keseorangan, katakan dengan ikhlas, saya di sini. Saya tidak akan meninggalkan kamu. Jika ia marah, katakan, saya faham kemarahan kamu. Kamu berhak untuk berasa begitu. Saya akan melindungi kamu sekarang. Dengan melakukan ini, anda secara aktif mengubah masa lalu, bukan dengan mengubah peristiwa, tetapi dengan mengubah tindak balas energetik terhadapnya. Anda sedang memasukkan maklumat baru, frekuensi baru iaitu keselamatan dan kasih sayang, ke dalam memori lama. Mari kita mendalami konsep ini lebih jauh. Anda bukan sahaja satu entiti fizikal yang hidup dalam masa linear. Dari perspektif kuantum, anda adalah makhluk multidimensi. Semua versi diri anda, masa lalu, sekarang dan masa depan, wujud serentak dalam medan kuantum sebagai potensi. Kanak-kanak dalaman anda bukanlah sekadar memori. Ia adalah satu aspek tenaga anda yang masih wujud dan aktif pada masa ini. Apabila anda mengabaikannya, anda mencipta keadaan yang dipanggil ketidakselarasan energetik ataupun incoherence. Bayangkan satu orkestra di mana pemain biola memainkan lagu yang berbeza daripada pemain piano. Hasilnya adalah bunyi yang bising dan tidak harmoni.
Inilah yang berlaku dalam medan tenaga anda. Diri anda yang dewasa mungkin cuba memainkan lagu kelimpahan dan keyakinan, tetapi kanak-kanak dalaman anda masih memainkan lagu kekurangan dan ketakutan. Medan tenaga anda menjadi tidak selaras, menghantar isyarat yang bercampur-campur kepada alam semesta, dan hasilnya adalah realiti yang bercampur-campur dan sering mengecewakan. Proses integrasi adalah proses mencipta keselarasan ataupun coherence. Apabila anda berhubung dengan kanak-kanak dalaman anda dengan kasih sayang, anda menyelaraskan semua bahagian diri anda untuk bergetar pada frekuensi yang sama. Apabila hati dan minda anda berada dalam keadaan selaras, anda menghasilkan medan elektromagnet yang sangat kuat dan teratur. Medan ini bukan sahaja mempengaruhi biologi anda, tetapi ia juga berinteraksi dengan medan kuantum di sekeliling anda. Inilah di mana epigenetik memainkan peranan. Epigenetik adalah sains tentang bagaimana persekitaran dan persepsi kita boleh mengubah cara jin kita diekspresikan. Apabila anda mengubah persekitaran dalaman anda dari ketakutan kepada kasih sayang, anda menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda. Anda secara literal memberitahu DNA anda untuk membaca skrip yang berbeza. Skrip kesihatan, kecergasan dan kesejahteraan. Ini juga cara anda memecahkan corak generasi. Trauma dan kepercayaan yang terhad boleh diwarisi secara epigenetik. Dengan melakukan kerja dalaman ini, anda bukan sahaja menyembuhkan diri sendiri. Anda sedang menyembuhkan salah silah keluarga anda, masa lalu dan masa depan. Ajaran kerohanian kuno dari seluruh dunia telah lama memahami ini. Mereka bercakap tentang menjadi satu, tentang keutuhan. Integrasi kanak-kanak dalaman adalah manifestasi moden bagi kebijaksanaan purba ini, satu jalan kembali kepada keutuhan diri anda. Bagaimana anda boleh menjadikan ini sebagai amalan harian? Ia tidak perlu menjadi sesi terapi yang panjang setiap hari. Ia adalah tentang mengubah cara anda berhubung dengan diri sendiri dari saat ke saat. Mulakan pagi anda dengan meletakkan tangan di hati anda dan bertanya kepada seluruh diri anda, termasuk bahagian yang lebih muda. Apa yang kita perlukan hari ini untuk berasa selamat dan disayangi? Mungkin jawapannya adalah 5 minit kesunyian berjalan di alam semula jadi. Atau hanya secawan teh panas. Lakukanlah. Apabila anda dicetuskan oleh sesuatu atau seseorang sepanjang hari, contohnya, bos anda mengkritik kerja anda dan anda merasakan gelombang rasa malu atau tidak cukup baik, berhentilah. Daripada bertindak balas secara automatik, tanyakan pada diri sendiri, berapa umur saya sekarang? Anda mungkin mendapati bahawa yang bertindak balas bukanlah diri anda yang dewasa, tetapi kanak-kanak berumur 8 tahun yang pernah dimarahi oleh guru. Dalam saat itu, bercakaplah secara dalaman kepada kanak-kanak itu. Katakan, terima kasih kerana menunjukkan perasaan ini. Saya nampak kamu. Tetapi sekarang saya yang dewasa akan menguruskan ini. Kita selamat. Ini adalah amalan kesedaran radikal. Ia mengubah pencetus dari saat kesakitan kepada peluang untuk penyembuhan dan integrasi. Saya ingin mengajak anda sekarang untuk mengambil bahagian secara aktif. Di ruangan komen di bawah, saya mahu anda menulis satu perkara yang anda ingin katakan kepada versi diri anda yang lebih muda sekarang. Mungkin ia adalah, saya minta maaf saya mengabaikan kamu, atau kamu sangat berani, atau hanya saya sayang kamu. Dengan menulisnya, anda menjadikan niat anda nyata. Anda menghantar isyarat yang jelas kepada diri anda dan kepada alam semesta bahawa anda bersedia untuk memulakan dialog penyembuhan ini. Sudah tentu akan ada cabaran dalam perjalanan ini. Minda logik anda mungkin akan memberitahu anda ini semua karut. Bercakap dengan diri sendiri, itu gila. Adalah penting untuk memahami bahawa minda bawah sedar tidak berkomunikasi dengan logik.
Ia berkomunikasi melalui perasaan, imej dan simbol. Jadi, walaupun ia terasa pelik, ia adalah bahasa yang difahami oleh bahagian diri anda yang perlu disembuhkan. Keraguan adalah musuh utama keselarasan. Setiap kali anda meragui proses itu, anda memperkenalkan frekuensi yang tidak harmoni ke dalam medan tenaga anda. Apabila keraguan muncul, akuinya, tetapi jangan biarkan ia mengambil alih. Katakan, saya faham keraguan ini, ia cuba melindungi saya. Tetapi saya memilih untuk mempercayai proses penyembuhan ini. Satu lagi cabaran adalah apabila anda tidak merasakan perubahan segera. Ingat, anda sedang bekerja pada tahap energetik. Perubahan berlaku pada tahap getaran terlebih dahulu, sebelum ia memejal menjadi realiti fizikal anda. Ia seperti menanam benih. Anda tidak menggali benih itu setiap hari untuk melihat sama ada ia tumbuh. Anda memberinya air, cahaya matahari dan kepercayaan mengetahui bahawa ia akan bercambah pada masa yang tepat. Konsistensi adalah kuncinya. Setiap kali anda memilih untuk bertindak balas dengan kasih sayang kepada diri sendiri, anda sedang menyiram benih itu. Mungkin ada hari-hari di mana kesakitan itu terasa terlalu berat. Pada hari-hari seperti itu, bersikaplah lembut. Jangan paksa apa-apa. Kadang-kadang penyembuhan hanyalah dengan duduk bersama kesakitan itu, tanpa cuba mengubahnya dan berbisik, saya di sini bersama kamu. Ini adalah membina kepercayaan dengan diri sendiri, membuktikan kepada bahagian yang terluka itu bahawa anda tidak akan meninggalkannya, tidak kira betapa sukarnya keadaan. Ini adalah cinta tanpa syarat dalam tindakan. Kita telah meneroka bagaimana integrasi kanak-kanak dalaman bukan sekadar satu latihan psikologi, tetapi satu anjakan kuantum yang mendalam. Kita telah melihat bagaimana ia berfungsi melalui prinsip frekuensi, resonance dan kesan pemerhati. Kita telah memahami bagaimana minda bawah sedar yang diprogramkan pada zaman kanak-kanak mencipta 95% realiti kita dan bagaimana kita boleh menulis semula program itu melalui dialog yang penuh kasih sayang. Kita telah menyentuh bagaimana proses ini mewujudkan keselarasan energetik, mempengaruhi ekspresi gen kita melalui epigenetik dan memecahkan corak trauma generasi. Perkara yang paling penting untuk anda fahami dari semua ini adalah mesej akhir ini. Diri anda yang ada pada hari ini dengan segala kekuatan, kebijaksanaan dan keupayaan anda untuk mencari penyembuhan wujud hanya kerana versi anda yang lebih muda. Itu berjaya mengharungi apa sahaja yang mereka hadapi. Mereka adalah wira dalam kisah anda. Mereka bertahan supaya anda boleh berkembang maju. Oleh itu, kerja ini bukan tentang membetulkan sesuatu yang rosak dalam diri anda. Tiada apa yang rosak. Ia adalah tentang menyelamatkan dan menghormati bahagian diri anda yang paling berani. Ia adalah tentang pulang ke rumah kepada diri anda sendiri. Nilai intrinsik anda tidak pernah hilang. Ia tidak perlu dicari atau diperolehi. Ia sentiasa ada, menunggu untuk diingati di bawah lapisan-lapisan kesakitan dan kepercayaan yang terhad. Anda adalah bukti hidup kepada daya tahan kanak-kanak dalaman anda. Setiap nafas yang anda ambil hari ini adalah kemenangan mereka. Jadi, saya menyeru anda untuk memulakan perbualan ini hari ini. Ambil satu langkah kecil, letakkan tangan di hati anda, rasakan degupannya dan bisikkan kata-kata yang anda tulis di ruangan komen tadi. Inilah permulaan revolusi dalaman anda, satu anjakan dari hidup sebagai mangsa keadaan kepada menjadi pencipta sedar realiti anda. Perjalanan untuk mengingati siapa diri anda sebenarnya bermula sekarang.